Dalam video sebelum ni, saya dah kongsikan benefit untuk simpan 1 dinar ni. Okay, now kita tengok macam mana nak dapatkan 1 dinar ni. Ada 3 cara mudah kita nak dapatkan 1 dinar ni di Public Gold. Sebab emas yang saya pegang sekarang ni, emas keluaran Public Gold ketulinan 999, emas 1 dinar yang berat dia 4.25 gram. Okay, so sekarang ni emas 1 dinar ni harga dia dalam sekitar RM2,000 plus. Untuk dapatkan emas-emas di Public Gold, anda perlu ada akaun bersama Public Gold. Nak daftar tu sangat-sangat simple, boleh klik sahaja link dekat profil saya. Daftar tak sampai seminit 2 minit, isi sahaja beberapa butiran. Selepas daftar dan login tu, boleh pilih kaedah yang pertama iaitu beli emas fizikal secara outright purchase nama dia. So outright purchase ni ada kaedah bayaran yang secara full payment, maknanya kita tengok harga emas tu, kita bayar secara penuh, secara tunai. Kemudian emas ni akan dihantar melalui pos kepada alamat yang kita dah pilih. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kalau rasa tak ada bajet lah nak dapatkan 1 dinar ni harga RM2,000 lebih, tak apa, ada alternatif yang kedua yang mana kita boleh pilih kaedah bayaran secara pecahan sama ada 6 bulan ataupun 10 bulan. Dia panggil syariah easy payment purchase. So boleh pilih, katakanlah pilih 10 bulan. Jadi harga emas yang anda telah lock pada hari tersebut, pada ketika tu dia akan pecahkan kepada 10 bayaran. Bayarlah selama tempoh 10 bulan tersebut. Habis buat bayaran, emas akan dihantar kepada kita juga. So itu kaedah yang kedua, siapa yang boleh commit setiap bulan untuk buat bayaran secara bulanan tu, pilihlah kaedah syariah easy payment purchase tu. Jadi kalau dengan harga sekarang lebih kurang dalam 250 plus minus lah untuk dapatkan 1 dinar ni. Kaedah yang ketiga yang ramai sangat suka iaitu dalam simpanan account gap, yang mana kita boleh menabung dalam akaun tersebut mengikut bajet kita. Sebab dia boleh menabung dalam akaun tersebut serendah RM100. So kalau katakan setiap kali ada lebihan duit RM100, RM200, RM300, buat belian tabungan dalam akaun tersebut, nanti gram emas akan dikumpulkan. Dah cukup dalam tabung 4.25 gram, boleh keluarkan emas sekeping macam ni. Arahkan sistem untuk buat penghantaran kepada kita, simpan sendiri. Nak biarkan sahaja dalam akaun pun boleh, nak kumpul banyak-banyak kot lah, nak buat keluar emas yang lebih besar, gram yang lebih besar. Kalau rasa tak nak dinar, kalau rasa nak gold bar yang petak-petak pun boleh. Sebab akaun gap ni dia beri kebebasan kepada kita untuk pilih sama ada nak gold bar ataupun dinar. Okay? 3 cara yang sangat-sangat mudah untuk dapatkan emas di Public Gold. So boleh pilih mana-mana kaedah mengikut kesesuaian dan preference kita. So bagi yang perlukan bantuan, yang nak dapatkan info lebih lanjut, boleh rujuk kepada video-video saya sebelum ini ataupun boleh tag saya saja. Okay, sebelum mulakan jangan lupa untuk daftar dahulu. Pendaftaran adalah secara percuma. Klik sahaja link dekat profil, daftar dan boleh terus mulakan simpanan emas anda hari ini.